Encik nak minum apa? Makan minum tak jadi soal. Bila-bila pun boleh. Tidaklah, saya kenalah bertanya. Nak makan apa, nak minum apa, kau tak tanya kan marah pula. Tanya menanya pun tak jadi soal. Nak tanya apa pun boleh. Saya bersedia untuk ditanya. Iyalah, saya pun bersedia juga nak tanya. Ni, encik nak makan apa, nak minum apa? Hei, janganlah buang masa saya. Saya banyak projek buat dalam tu. Apa kata kalau saya yang bertanya dulu? Awak nak tanya apa? Nak tanya nak makan apa, minum apa? Tak payah, saya beritahu. Minum. Air teh ada, kopi ada, sirap bandung ada, sirap limau ada. Makan. Rojak buah ada. Nasi ayam ada. Mi rebus, mi Jawa, mi Jepun. Cakap apa nak? Tu ya. Kan saya dah kata tadi. Lupakan dulu soal makan dan minum tu. Habis, kau duduk situ lama tu, kau tak nak makan, tak nak minum? Tak, saya tak marah, saya tak marah. I love your character. Perwatakan pakcik ni memang menarik perhatian saya. Pakcik ni tentunya seorang yang berpengalaman luas. Sudahlah tu. Tak usahlah kamu nak membodik aku, nak ngampu aku. Aku nak tanya kamu nak makan apa, nak minum apa. Ni, kamu ada duit ke tidak ni? Duit? Itulah satu bondo yang selalu menjadikan manusia tu hamba. Aku. Kamu cakap yang baik sikit. Aku ni bukan hamba duit tahu. Aku ni meniaga. Aku cari duit halal. Ni, yang kamu duduk kerja-kerja kat kursi aku ni, kamu ingat boleh dapat duit? Ini memang kerja saya. Duduk berjam-jam memperhatikan manusia dan alam sekelilingnya, memberikan dan ilham untuk saya buat duit. Dengar tu. Saya tak nak bertanya apa pekerjaan kamu, dari mana kamu datang, siapa nama kamu. Yang aku nak tanya kamu, nak beritahu kamu ni, kamu duduk bekerja-kerja atas kursi tu, kamu ingat free je ke? Habis cik nak saya bayar aku duduk di kursi? Tidaklah macam tu. Kamu ni tengin betul lah. Mana ada kursi dalam warung berbayar? Waktu kali pertama saya dengar benda-benda macam tu. Iyalah, tapi aku nak cakap dengan kamu ni, heran aku kamu ni. Aku berapa kali nak tanya dengan kamu ni, Kamu duduk sini lama-lama sini. Kalau aku minta duit pada kamu, nanti nampak orang kata aku ni tak perhati perut, kedekut, tak hidup masin kata dia. Jadi tak adalah aku, tapi aku nak kamu tahu, kamu biarlah. Ni berakhir sikit, terima rasa. Dah duduk kerja-kerjam tu, cuba belajar minta air minum ke, makan ke, barulah tak kecil hati tu kawan warung. Apa tak dikobar daripada awal tadi? Kalau duduk di sini boleh minta makan dan minum dengan apa cuma? Hei, kau pakak apa kau? Aku ada kabar makan cuma. Dah, sedap tak apa. Dah. Saya sedap tak apa. Saya takut sedap. I like your character. Ni, saya sungguh terpikat dengan perwatakan pakcik tu. Makin pakcik marah, makin timbul perwatakan tu. Saya percaya bahawa rasa marah tu bukannya timbul daripada sini. Jangan usik. Melainkan ianya timbul daripada sini. Dan saya juga percaya, kalau rasa marah tu timbul daripada sini, dah lama kursi dan meja ni menyinggah kat kepala Den. Tahu pun. Nak cuba tengok? Ni pakcik, saya sebenarnya bukan nak cari gaduh. Nama saya ni Bujang. Bujang berapa kata? Bukan, Bujang Senangan. Cik boleh panggil saya Jang yo. Kerja saya ni mencari makan free. Cari bini apa? Bini kamu lari ke? Kan saya dah khabar tadi. Nama saya Bujang. Orang bujang mana ada bini? Lah ya buruk juga kamu ni Janganlah kau cik hati. Saya bergurau tu memang perangai saya. Perangai semula jadi. Pakcik jangan marah. Ni. Ni satu benda aku cakap ni. Kamu cakap apa aku tak peduli. Yang aku nak tahu ni, kamu nak makan apa, nak minum apa. Dah setengah jam aku bertanya ni tau. Apa tu? Macam-macam lah. Aku nak minum apa? Cik bawa lah apa yang ada dalam, nanti saya bayar lah.
Macam tu lah, senang sikit. Gelap sah so. Kamu cewek? Pak Musuh. Saya ingat Pak Udah manguh ke mana? Oh, kamu takkan tak tahu rekod tu. Nampak di muka aku turun ke bawah ni? Sibuk lah dia tanya Pak Udah kamu. Abang Long, tunggu kedai sekejap. Saya dengan dia nak atas lah. Dah 2 jam dah tak tahu apa dia buat atas tu. Jangan kaca pasal Pak Udo dengan Mak Ngoh ni semangat tengah baru. Jadi apa nama ni? Bilik dia tu cat baru. Lasir baru, gambar baru, katil pun posisi lain. Dia lo ni duk tengah nak merasa semangat hotel, rasa hotel dia. Nah, ini ayah kamu. Ya. Pakcik. Ya. Pasal ada orang panggil pakcik ni Abang Long. Siapa Pak Udo? Siapa Mak Ngah? Kamu janganlah banyak soal. Ni, aku nak kenal kamu dengan ni. Ini, tu. Dia tu adalah orang kuat aku di sini tau. Kalau kamu lebih buruk terlebih sangat, dia boleh atur kamu masuk kot. Kamu jangan nak main-main. Boleh saya kenalan? Apa ilah? Alik ni sini okey. Sini tak okey. Sini bunyi dotah. Sini tak ada bunyi. Boleh saya tolong? Baru beli je ni. Cak ayah. Beg cak ayah. Nak cak ayah lah. Terkadang situ. Pak Musuh! Ni siapa dia ni? Pandai-pandai bagi pukul bersih kau ya. Dia tak tahu kau. Segala macam rahsia ada dalam itu. Saya nak tolong dia tadi. Nak tolong. Habis segala pukul. Minta maaf lah. Saya tolong dulu. Tak malu orang. Asal tak dipakai. Pakai nak pakai 2, 3 cukup 1 dah sudah lah. Ni siapa suruh mari tolong sini? Tak ada siapa pun suruh mari tolong mari sini. Oh, memang kerja alam macam ni. Jumpa biar orang buka. Tidak. Nanti. Itu ingat tu. Kawan berdiri dulu. Dia mau hero dulu. Bujang senangin. Bujang senangin anak kepada Pok Mak senangin dengan Mek Esoh glamour. Cucu kepada Tuk Mek Tok ikan selah bubur nasi. Tuk Buluk orang panggil Pok Mak Lolong tukang perahu. Ya Allah sangat tu. Ni, where Smail kena benar, ingat benar. Where Smail cucunya tu Imesu. Tak rajin pergi masjid dulu. Aduh, ni. Lama tak jumpa ni. Lama sungguh. Dak ni lah, lama cari ada tanya sains-sains semua tak tahu ni pergi ke mana, pergi menusuk ke mana. Kejap macam kawan kena menyamar. Jenis menyamar, jenis tak boleh nak tunjuk rupa sebenar. Tu nampak hutan ni.
Dulu kan putih sekolah dulu. Iyalah. Hitam ni penyamaran supaya hitam orang tak kenal. Pak Uzu. Mana. Ini member sekolah lagi ni, nak kenal ni. Buat tambah teh lagi dua. Ayo. Ni Pak Busu ni. Ambil kuat penuh kawan kau ni minum ni. Ya. Ni nama dia Pak Busu. Dia ni ketua flat ni dah. Kalau dalam Felda orang panggil ketua blok. Ni dia. Ini warung ni bukan warung dia. Warung adik dia, Mak Ngoh tadi bini kepada Pak Uda. Ni nak tanya ni kawan sekolah kamu. Yes. Ini dia yang dikatakan tadi tu Mak Ngoh dengan Pak Uda. Yang sana Pak Uda, bukan yang sana. Yang sini Mak Ngoh. Pak Uda. Jadinya ini Pak Usu. Pak Usu. Mak Ngoh. Mak Ngoh. Jadi Pak Uda. Pak Uda. Pak Busu, Mak Ngoh, Pak Uda. Interesting. Cewek. I love all of you. Ni cewek. Ya. Ini anak kangaroo mana kau bawa ni? Mana boleh saya bawa dia? Siapa nak bawa dia? Dia mari sendiri. Dia mari cari saya. Ni member sekolah tadi. Dalam sekolah lagi baik dia ni. Dia kerja bagus ni. Kerja tinggi lah ni. Mau kerja apa? Duduk berahsia lagi. Apa tu kerja lama 15 tahun duduk royak lagi? Learning aku. Ni kerja aku. Orang tak tahu. Kak. Busy. Habis. Bagi belakang? Dah. Bujang senangan PC. PC. Polis constable lah. Bukan. Ni personal computer. Bukan. Terbaca dulu. Penglipu lara penawar duka Enterprise. Enterprise. Alamat tak ada. Nombor telefon tak ada. Fax tak ada. Email tak ada. Laman web pun tak ada. Nombor handphone ada? Nombor handphone pun pakai tulis tangan je. Lain kali tak sama hari sini malu aku. Aku dah akak bukan main dah tinggi tadi. Nah je. Ni, dia tu kamu bayar pada Pak Uda kamu tu. Pasti. Ni cewek you must help me. You must help me cewek. Aku tahu dah. Mu kalau bercakap orang putih mesti you must help me. Yang lain mu tak tahu. Daripada dulu lagi. Dahsyat tu. Orang putih mu tak berubah bujang senangin eh. Bujang senangin. Senangin tu kan nama ikan aku tukar dah. Bujang senangan. Bujang senang. Memang sama besar dah dengan bujang senangan. Pak Uda. Nak bagi tahu ni member sekolah ni. Biar Pak Uda kenal dia. Bila Pak Uda kenal dia, Pak Uda boleh cerita pada orang lain. Biarlah orang seluruh flat ni berhati-hatilah bila jumpa dengan makhluk senangin ni. Senangin? Ini bapak ikan ni. Sepatutnya dia ni lahir sebagai ikan. Sebab apa? Pok dia ikan, mak senangin. Mak dia mesah glamour. Tok dia lolong. Nenek dia pula selam. Memang nak keturunan ikan. Sepatutnya dia lahir tu terus ikan. Ni tok jadi orang tu heran ni. Nenek. Itu.
Tapi dia bagus. Dia sekolah dulu ni. Profesor Darjah 1 sampai Darjah ni nombor 1 semua. Pertandingan apa nama ni pidato sekolah nombor 1. Pinangan pesarah nombor 1. Berbalah pantun bersyair nombor 1. Tilawah Quran nombor 1. Pertandingan dandut sekolah nombor 1 juga. Kalau dia bercakap bodoh, semua orang terlopong tau. Satu kelas terlopong, cikgu terlopong, tukang kebun berhenti kerja terlopong. Sekarang ni pangkat tinggi. PC tahu. PC tak tahu. PC tak tahu. Cerita PC. Ini PC ni, Paudo, kojo dia susah. Susah. Kojo dia pengumpul cerita. Kojo saya ni menjelajah ke seluruh pelosok tanah air mencari macam-macam cerita, berjumpa berbagai ragam jenis manusia. Saya dengar cerita dia, pengalaman hidup dia, kesusahan dia, kesenangan dia, dan semua cerita-cerita ini saya tulis, saya catat dan saya rakam. Tu dia PC nak bagi tahu. Pengumpul cerita. Hari ni tidur bangun pukul 12.30 tak kerja. Cuti sana ya. Duduk. Bijak. Belanjalah. Ada lah lampu kek. 8.5 ringgit. Ni, air dah ada. Weh, Bayar dah. duduk dah ada. Ada bayar dah. Awak Macam kenal. Ulama. Now I remember. Satu saiz. How are you, bujang senangan PC? What are you doing here? Mak. Oh, jatuh tumpah ayat. Mungkin kenal ni, Ni? Hei, mana tak kenal dulu dia pernah datang jumpa aku, dia tanyakan kisah aku semasa aku kerja. Tu lah. Cik Mak. Ya. Allah. Apa khabar? Baik. Ni. Tu kenalkan. Tu kawan tu. Nama dia Budin. Dia pun banyak pengalaman tu. Interesting. Where is my goal? Kenal sama sekolah lah ni. Sama sekolah. Dia ni pengalaman bukan saja orang kata setakat luas, tapi dalam dan lebar. Dia ni private investigator. Ni. Nama dia Pak Uda. Orangnya handsome. Bini dia ada kat dalam. Nama Mak Ngah. Oh, lawa comel orang dia. Pak Uda ni punya cerita cinta lagi interesting. Kalau Romeo and Juliet. Cerita dia boleh buat cerpen. Cerita pendek. Kenal orangnya. Budin, cerita percintaan antara aku dengan Mak Ngah kamu tu very private. This why I told you. Oh, I am tall. I told you. Yes, I am tall. Yeah, cannot speak other people. Why cannot speak other people? Kau discreet. The secret. Memang betul lah PC mu tu pengumpul cerita. Memang betul. Dulu ni dia pernah bagi aku RM50 pasal cerita pasal masa aku mula-mula kerja, aku segan nak sekolah kerja. Interesting. Cerita dia. Oh yes, very interesting. Interesting. Dan very relevant. Because why, you know? Pasal apa kau tahu? You told a story? Yeah, that much story. Seorang jejaka yang merempat tak satu pasai di kampung halaman, berhijrah ke bandar yang besar, bekerja sebagai pengangkut di waktu malam. Daripada suatu lubang ke satu lubang, daripada suatu lubang ke suatu mengangkat dan dimasukkan ke dalam lori demi lori. Ada kalanya tertumpah pada beg. Rancangan
Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.